Orang Kedah kata jangan kelapang hak di tangan orang lain. Tu dia. Ni nak terjemah lagi. Apa maksud? Zuhudlah kamu daripada menghendaki apa-apa yang di tangan manusia. Jangan teringin yang di tangan orang. Tengok orang tu kaya, rapat dengan orang tu. Tengok orang tu pangkat dia tinggi, rapat dengan orang tu. Tengok orang tu masyhur, dia rapat dengan orang tu. Sebab dia ni sangat masyhur. Bukan 3-4 juta kenal dia ni, 8 juta follower dia. Manusia hari ni dia perhati, dia ni banyak harta, dia pi kat kawan tu, menggelintir di keliling kawan tu. Tak boleh kod pintu depan, masuk kod pintu belakang. Tak boleh masuk pintu belakang, masuk kod tingkap. Tak boleh masuk kod tingkap, masuk kod terbelah tepi. Nak rapat sebab kawan tu banyak harta. Nabi pesan, izhad fima indana. Kamu baik dengan satu orang manusia kerana dia Islam, kerana dia saudara kamu, kerana Allah, bukan sebab harta dia. Sebab manusia dia sekaya apa pun, kalau kamu baik sebab harta dia, dia akan membenci kamu satu hari nanti. Dia akan benci kamu. Dia kaya, tiap-tiap bulan kita minta 1,000. Bos, tahun ni tak ada kah belanja 1,000 ke 1,500? Banyak hang punya belanja, hang bukannya ni. Anak dia pun kalau minta tiap-tiap bulan macam tu, minta tiap bulan pun dia tak suka. Kamu siapa? Sebab tu jangan teringin di tangan orang lain, kekayaan orang lain, masyhur orang lain, pangkat tinggi orang lain. Jangan teringin. Jangan duk pi minta. Sebab tu Nabi sangat melarang untuk kita meminta-minta. Nak maruah tinggi, jangan selalu meminta-minta dengan manusia lain.